Okey semua, ni pekerja baru kita. Okey, perkenalkan diri. Hai, saya Aini Safia. You didn't have to cut me off. Say that like it never happened. We were nothing. Don't need your love, but you treat me. Siapa buat ni ya? Geram je. Siapa buat ni? Sini. Ya bos, kenapa? Siapa buat ni? Saya tak tahu sila. Sekejap, saya panggil geram. Mira? Ya? Ya bos, kenapa bos? Saya tanya ni, siapa yang masak buku ni? Kenapa ada batu dalam buku ni? Saya tak tahu lah bos. Aidul kot. Aina saya. Saya tanya ni, awak ke yang masak ni? Kenapa ada batu? Bukan saya bos. Habis tu siapa? Bukan saya. Kenapa orang lain cakap awak yang masak? Tapi saya tak tahu batu dah bos. Saya pun tak tahu lah bos. Hei, bukan kau yang buat. Nice. Tapi mana ada saya letak? Tu saja nak letak batu kan? Ya ke? Betul. Saya memang masak. Memang tadi memang saya masak betul. Memang tak ada letak batu. Habis tu siapa yang letak? Kau yang masak tau ke? Kau tak masak? The next day. Ni jadi kesek lah. Hai. Saya numpang tanya kat sini 2 something ke? Ada? Berapa satu? RM50 satu. Terima kasih. RM50 kandas lah. Siapa cashier hari ni? Saya bos. Hari ni dapat berapa? Tidak bos. Ni bos sen kali. Oh. Ni bos. Banyak-banyak. Sekejap saya kira. Kenapa kurang ni? Sepatutnya sekitar RM166. Tapi ni kurang. Pergi ke mana ni? Saya rasa serius. Jual dia punya duit semua ni bos. Tak ada. Masalahnya tak ada. Pergi panggil yang lain. Mana? Bos, saya tak tahu lah. Saya tak pandai kerja sini. Saya nak minta design. Kenapa awak nak resign? Kenapa? Cuba bagi sebab. Saya tahu saya tak tahan yang semua orang kira saya. Padahal saya tak buat pun semua ni. Semua orang kira saya macam saya ni yang buat semua benda. Padahal saya jujur. Saya memang tak saya cakap benda tu betul. Tapi semua orang kira saya. Saya penat lah bos. So memang keputusan awak memang dah tamat layan nak resign. Betul ni? Betul bos. Okey, ni keputusan awak. So okey, bye. Tak budak baru tu dah boleh kerja. Oh ya ke? Kenapa? Tak tahu lah dia pasti dia gibat dengan kita lah. Pasti kan. Pasti bersalah lagi. Kau tak salah, biasalah. Tapi kan aku yang dia bercerita. Dia minta maaf kat bos. Nak. Alah, dia minta maaf. Tak nak. Jom lah. Dia dah kita salah. Lah. Bos, saya ada kat sana juga. Tak apa. Saya yang letak batu kat makanan bos dan saya yang ambil duit dekat dalam Cashier tu. Siapa ambil? Awak kurang benda. Awak sabotage Ainul. Awak tahu tak, Ainul tu dah berhenti sebab korang berdua. Kerana korang berdua hari ni. Macam panas. Serius korang buat. Awak ni tak nak minta maaf kat Ainul ke? Tak bos. Lepas tu, pergi minta maafkan. Pergi rumah dia. Tak dapat dah bos. Tak, nanti korang berdua minta maaf dalam phone je, dalam WhatsApp je. Saya nak korang berdua minta maaf lepas tu tunjuk bukti yang saya. Baik bos. Kita nak makan apa hari ni? Tak tahu dah. Sila ada apa je? Tak tahu lah weh. Datang ke kedai buat apa? Tak tahu. Jomlah. Assalamualaikum. Ya bos, saya aku nak jumpa kali bos. Saya nak nasihat kat korang. Lepas
Dan tu saya rasa perangai awak ni macam terlalu selfish tau. Mentang-mentang dia tidak baru, awak buat macam ni Sorry bos, saya sebenarnya memang berniat nak keluarkan dia. Awak pula? Saya tak mahu bos. Saya ikut tender. Ya tak apa, saya harap awak punya perangai ni tak terulang lagi, okey? Bos. Meanwhile, Hari ni ada sale lah. Apa kata kita ambil 50. Mana 50 dia? Ha ni, ya dompet dia lah. Tak nak lah 55 lah. Nah, dia lupa je, nanti dia kena. Aduh, tak syok lah. Tak best. Mantap tu. Okay Tak dah. best bagian ni. Okay, jom. Jom, sebelum dia balik. Ha, kesimpulannya, kita jangan Mensabotase produk orang lain. sehingga menjejaskan kesihatan orang lain. Bye. Pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini.